boyfriend call. Nilam. Kau ni memang ular lah. Aku bawa kau masuk suruh jaga Safira. Tapi sekarang kau melebih-lebih. Sampai bisnes aku pun kau masuk campur. Celaka. Chester, kau jangan sentuh dia. Kau jangan apa-apakan dia. Kalau kau sentuh dia, aku report polis. Habis lingkup bisnes kau. Report polis? Report polis? Report lah kalau berani. Takut kes culik tukar jadi kes bunuh. Woi, Chester! Oh my God. Chester? What have you done to her? Sampai lebam-lebam semua ni, ada luka ni. Sayang. Turun value dia 30% kalau macam ni. Ini Mama San. Kalau kau tak dengar cakap aku, nanti Mama San ambil kau kerjakan dia. Kau nak ke? So macam mana? Yang pasal luka tu nanti, eloklah tu. Tak patut ya buat dia macam ni. Kan? Hei, bangun! Kau jangan sentuh dia! Nilam. Okey. Tak. Saya Azam. Azam, awak selamat sekarang ni. Okey? Awak dah okey, awak dah selamat. Saya nak bawa awak pergi jumpa dengan someone. Dalam keadaan saya macam ni, awak nak saya jumpa orang? Jangan risau. Orang ni mesti kau suka. Siapa? Nanti awak akan tahu.